Jam baru berdetik pagi, tangan kita apa yang dicapai dulu? Telefon. Setiap saat gadget menemani. Dalam sehari, berapa jam kita sebenarnya bersama gadget? Kalau tak ada phone, saya rasa kosong. Bagi saya, gadget ni alat. Tapi kalau berlebihan, bahaya. Ringkasnya, gadget ialah peranti elektronik pintar. Telefon, komputer, tablet, jam pintar, semuanya menghubungkan kita dengan dunia. Ia boleh jadi guru maya atau jambatan hubungan kekeluargaan. Kalau guna dengan betul, gadget ni sangat membantu dalam kelas. Tapi, apa kesannya jika berlebihan? Positifnya, ia memudahkan pembelajaran, kerja jadi lebih pantas, hubungan jarak jauh diperkukuh. Namun, sisi negatifnya, gangguan kesihatan mata, kurangnya interaksi sosial, hilang tumpuan belajar. Kadang-kadang saya sedar, saya scroll tanpa tujuan. Yang saya risau, anak-anak tak tahu kawal masa. Jadi, keperluan atau ketagihan Eksperimen 24 jam tanpa gadget, ada yang gelisah, ada juga yang lega. Mula-mula susah, tapi rasa best sebab lebih bercakap. Dalam kelas, gadget pula menjadi alat bantu. Saya kawal guna gadget supaya pelajar tak hanyut. Pembelajaran jadi lebih interaktif. Ibu bapa turut perhatikan. Bagi saya, phone penting. Tapi susah nak kawal. Saya suka bila pelajar guna untuk belajar, bukan main. Kalau tak kawal, bahaya. Disiplin diri perlu dibina. Keluarga juga perlu set contoh. Kunci dia ialah disiplin. Pertama, tetapkan had masa biar ada kawalan. Kedua, amalkan kaedah 20-20-20. Setiap 20 minit, rehatkan mata. Alhamdulillah, seronok dapat makan sekali macam ni. Rupanya, lebih nikmat bila berbual tanpa telefon. jika ketagihan atau jika bijak digunakan. Pilihan di tangan kita. Gadget bukan musuh, tapi kalau berlebihan, boleh menjadi masalah. Akhirnya, gadget memudahkan hidup kita. Kunci utamanya adalah kawalan.